Kita nak buat kicap sotong. Kita blend tadi kan. Pembuatan kicap sotong pertama di Kelantan. Lepas ni tak payah beli alik Thailand dah. Brand lokal ada. Brand kau ni. Tunggang. Okey, apabila sampai di komplek Kemuming, SME Bank. Sini apabila nak jumpa seorang tokoh Mak Hijrah Kelantan. Kita tengok ni sotong fresh tu buat apa ni Ustazah? Kita nak buat kicap sotong. Kicap sotong. Biasa daripada Thailand, kita tahu. Lalu nak buat ni, kita buat sendiri. Pengeluaran kicap sotong pertama orang Melayu kita, dia buat sini. Keluar dari Kelantan jual seluruh Malaysia dah. Ada sedia halal. 100 sedia halal. Hak ni ada sedia halal. Ada sedia halal. Produk kita bila. Jom tengok. Banyak ni. Antaranya kita ada garlic spread, kita ada sup cendawe, mushroom soup, kicap sotong sohikai. Kita juga ada nasi Arab. 100. 100 ni. Nombor 100. Okey, ni sotong kita dah lepas rebuh. Rebuh 2 jam kok. Boja juga. Rebuh dengan air ni. Rebuh air gitu je. Fresh lah, sedap lah. Ni. Tu dia sotong fresh untuk buat sos. Pemilihan sotongnya tu sotong apa kita pilih? Kita pilih sotong air sederhana lah. Kita masuk dalam ni. Kita masuk dalam ni, kita blend. Semua apa dia punya sotong tu rasa lah. Oh jadi hitam. Sebab sotong kan ada gedawak je kan? Tapi tadi berapa kilo tadi Ustazah ambil? Ni kita pakai 2 kilo. Tadi 2 kilo dapat berapa botol kan? 2 kilo dapat dalam 900 botol lah dia. Oh banyak. Kau ni dia. Ni kita masuk ke air rebusan sotong kita tadi kan? Penuh lagi dia. Tambah air juga. Kita terus ke tempat pembuatan ni, tempat packaging. Penuh air dah ni. Kita nak siapkan ramuan dia dah. Okey. Gitu. Ni air rebusan sotong kan? Sotong. Kita blend tadi kan? Tadi kan? Gitu. Tapi tu isi sotong tu. Yang dia blend tadi. Air peraman soya. Air peraman soya. Ataupun air kicap orang panggil. Air kicap. Ekstrak sotong dengan kicap. Kicap. Baru jadi kicap. Baru jadi kicap dia. Kena ada juga soya. Kicap sotong baru jadi kicap sotong. Kita nak buat kicap mesti ada soya kan. Peraman soya. Dia bang macam ni, dia bang macam takoyaki gitu deh. Bang takoyaki. Dia umami tu daripada sotong tu. Daripada sotong umami dia tu. Tapi natural punya cukup rasa tapi dia tak ada MSG dah lah. Ada MSG. Dia ada daripada sotong dah. Bau dah air kicap dia dah. Habislah air kicap kita ni. Habis belakang. Gagal belah. Gagal. Goni dia kena masing. Masing. Kiranya kalau orang buat kerabu ke apa, kalau tak si masuk gagal pun boleh dah dah. Cukup dah. Sikitlah gagal dalam masakan dah. Kita tak pakai gula belah. Okey, kata dengan apa? Kita pakai stevia. Stevia. Dia sebut stevia dah. Sebut stevia dah. Penyedap rasa kita adalah daripada mushroom seasoning powder. Mushroom seasoning powder. Mushroom seasoning powder pun tak ada belah. Tengok tu. Ni orang aluh kepada MSG boleh tukar pada ni MSP powder. Sedap abang. Macam Maggi kari. Macam Maggi ayam. Maggi ayam. Itu kita panggil dulu. Panggil, lepas tu blend jadi. Blend. Dengan ramuan-ramuan. Biasanya kita buat kicap sotong sekali dengan sohikai. Kalau orang tanya apa beza dia, sohikai kicap sotong. Yang sotong tu memang daripada sotong lah. Sotong betul. Biasa kalau daripada Thailand, sos ikan cak sotong. Betul, ramai confuse. Dia gambar sotong lah. Kalau sohikai guna ikan ke apa? Sohikai peramai macam ikan bili lah. Ikan bili. Ni dia run dua-dua lalu sini. Dengan sini. Kita masak dia 5 jam paling kurang. 5 jam paling kurang. Alhamdulillah dah siap dah ni Abilah. Kicap sotong kita dah. Ni kita duduk tengah membotolkan kicap sotong kita lah secara manual. Masuk dalam ni, atas ni adalah kicap sotong kita. Dia sebotol ni berapa ml? 340 ml. 340 ml. Bimak ni kalau beli ni boleh makan banyak bulan juga dah kalau. Okey, tu tengok tu. Kita akan shrink ke dia. Masuk ke dia punya shrink lah. Ada logo belakang mesti ada. Ada logo, ada belakang. Alhamdulillah. Biasanya kalau nak beli ni orang beli mana? Orang beli dekat TikTok lah. TikTok lah? Macam sana. Dia ni shrink plastik lah. Kalau kertas dia terbuka. Kotak ni dia ada dalam 30 lah. 30. Cumanya kalau nak beli jual, kalau nak beli kotak gini jual ke?
Sekotok-sekotok. Biasa kedai-kedai ambil. Dah ambil lah. Kedai-kedai ambil lah. Selain ni ada satu lagi produk yang sangat-sangat viral di TikTok Produk apa tu? Produk tu garlic spread. Garlic spread. Pandai kita tengok boleh? Boleh. Ni hok siap tadi deh. Kita masuk dari kotak. Lepas tu hok ni kita akan packing. Packing lah. Kita packing biasa dapat order daripada TikTok shop lah. daripada lain-lain lah. Lagi murah kalau ambil carton gini. Kalau mai harga kilo tu. Kilo Mana nak jual produk halal, produk lokal kita, chef selebriti weh. Tahu tu. Ni nak puas hari ni. Nak puas hari ni lah. Nak puas hari ni, lori nak mari ambil. Oh, yang ambil lah. Ni kan kicap sutun ni lah ke? Ni ada kicap sutun sohike, ada kicap cakutia garlic spread. Garlic spread lah. Tak ada sebab tak saya guna produk lokal, produk Islam, produk halal kita. Sebab senang dapat loan ni. Mudah je. Mudah. Mana end produk dia kicap sutun tadi tunjuk. Kicap sutun